Sebahagian ulama mengatakan darar dan dirar kedua-duanya membawa maksud yang sama, yakni perkataan dirar hanya disebutkan di sini sebagai satu penegasan. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata jangan buat mudarat, ini apa? Kita kata penegasan lah, diulang sampai 2 kali atau 3 kali. Sebahagian yang lain, yakni pendapat yang kedua, mengatakan ada perbezaan makna antara darar ialah kata nama, manakala dirar ialah perbuatan. Ini nombor 2. Nombor 3 atau pendapat yang ketiga, ada yang lain mengatakan darar ialah mendatangkan mudarat atas orang lain yang pelaku mendapat manfaat daripadanya. Ini seperti kalau perbuatan hasad lah, hasad dengki. Apa artinya dengki? Ini mengharapkan nikmat yang ada kat orang tu hilang. Itu darar. Manakala dirar bermaksud mendatangkan mudarat atas orang lain tanpa manfaat bagi pelaku. Agak terperinci di situ. Ada pandangan yang keempat. Pandangan lain mengatakan darar ialah mendatangkan mudarat ke atas seseorang yang tidak terkesan dengan mudarat itu, manakala dirar bermaksud membalas mudarat ke atas pihak yang telah mendatangkan mudarat secara tidak sah. Ini pandangan lah. Walau apapun, Nabi SAW telah melarang kedua-duanya, iaitu menimbulkan mudarat secara amnya dan menimbulkan mudarat atas orang lain secara khasnya tanpa hak. Timbulkan mudarat secara amnya itu dah salah, walaupun mudarat atas diri sendiri. Dia tak kacau orang lain siapa pun, tapi dia menimbulkan mudarat atas diri dia. Kemuncak menimbulkan mudarat atas diri sendiri apa tu tuan-tuan? Bunuh diri lah kita kata. Itu dilarang, seperti mana menimbulkan mudarat atas orang lain pun dilarang. Ada pun perbuatan menimbulkan mudarat atas orang lain secara hak, yakni secara benar mengikut undang-undang, seperti hukuman atas orang yang melanggar batasan hukuman Allah dengan dikenakan hukuman setimpal, atau orang yang menzalimi orang lain lalu orang yang dizalimi itu menuntut haknya atas orang yang menzaliminya. Ini seperti kalau ada orang pukul kita, kita berhak menuntut supaya orang itu dipukul balik. Sedangkan pukul orang ni kan mudarat, tapi kerana kita ada hak di situ maka dibenarkan. Maka situasi-situasi ini secara pastinya tidak termasuk dalam erti hadis. Perkara ini dikecualikan daripada larangan menimbulkan mudarat. Seperti mana dalam hukuman qisas, bunuh balas, pembunuh dibunuh balas. Sedangkan membunuh orang itu mudarat, bahkan mudarat yang besar. Memotong tangan pencuri itu mudarat, potong tangan orang. Tapi kerana itu adalah hukuman syariat, maka dia dikecualikan daripada larangan hadis ni.